Sebab korang tak perlu kan. Yang ini helmet intercom Motec MT Pro, brand Malaysia. Harga RM85 saja. Korang dapat semua benda ni. Water resistant. Benda ni yang mak rempit duk bahan-bahan. Apa benda lah budak-budak motor ni pakai benda ni. Lagi-lagi budak skuter kan. Apa benda tu lawak tu macam pembaca berita bawa motor jalan-jalan kat highway. Betul. Mak rempit macam korang memang tak pakai benda ni. Dan korang mungkin tak perlukan. Tapi untuk setengah pengguna motosikal yang lain, dorang sangat perlukan benda ni. Okay, lagi-lagi untuk nak pergi kerja hari-hari, nak layan Mondays Blues kadang, nak dengar lagu boleh pakai ni. Okay, nak bawa bini pergi kerja, nak bercakap dengan bini kat belakang, dia ada two ways communication, jadi mudah. Kadang bini ni degil. Malam Jumaat tadi kau tak nak gesel melon kau. Okay, pagi-pagi nak pergi kerja tu sengaja je dia gesel melon dekat belakang tu. Yang laki pula bawa motor kat depan, dia tak tahan adik nak bangun. Jadi nak cakap kat bini payah. Kalau ada benda ni senang, boleh cakap perlahan saja. Okey, jangan gesel melon tu yang ada geselnya. Memang rapat di belakang, kadang diorang ni sengaja digeselnya. Kau tahu, Motec MT Pro ni telefon function ada, music function ada, dodge function ada, light on off ada, voice assistant, mixing function, LED switch, charging function dan macam-macam lagi. Dia ada juga set tambahan dia, wireless button controller. Tapi hari ni aku tak nak share korang sebab aku bawa helmet yang tak berapa nak sesuai. Lain kali punya video aku akan share korang. Banyak lagi function dia. Okay, bukan untuk mamak rempit macam korang. Memang korang tak nak benda ni.